Kalau korang ada buat apa-apa investment, tak kira lah emas, silver, stock market ataupun kripto sekalipun, korang kena dengar video sampai habis. Sebab sejarah mungkin berulang dan dia akan impact investment anda. Dan ini adalah view dari segi long term. Moga anda bersedia. Kalau kita lihat balik sejarah 1979, Perang Iran pernah satu ketika dulu harga minyak naik 325%. Dan sekarang, kalau korang lihat sekarang, harga minyak sekarang disebabkan isu perang sekarang ni, harga minyak dah naik daripada 50 lebih dolar per barrel. Sekarang dah sampai 100 lebih dolar per barrel. Dan dijangkakan dia boleh sampai 200 dolar per barrel. Jika sampai, maka 400% kenaikan. Korang buat matematik macam ni lah. Kalau kos hidup korang RM5,000, korang darab 4 berapa? RM20,000 kos hidup korang selepas ini. Dan itu efek yang pertama, efek kos hidup. Yang kedua, dia akan efek korang punya investment, dan itu adalah poin yang cikgu nak kongsikan pada hari ini. Kita lihat sejarah. Pada 1979, semasa Perang Iran 1979, korang lihat, ni emas, kita lihat emas dulu. Harga emas jatuh lebih 50%. Tapi dimakan masa bertahun lah, 2 tahun lebih. Dia jatuh lebih daripada 50% harga emas jatuh. Alright, korang boleh lihat dia pada $800 dia jatuh jadi $300. Lebih 50% lah, lebih kurang 60% macam tu. Itu harga emas dalam masa 2 tahun. So sekarang ni tahun 2026. Alright, emas memang tengah tinggi. Dan kalau sejarah ini berulang, 1979 harga oil pada masa ini naik 325%. Sekarang harga oil sekarang baru naik dalam 100%. Kalau boleh sampai 300-400%, maka kita akan ulang balik sejarah. Mungkin emas boleh jatuh sampai 50%. Stock market juga mengalami penurunan sejarah pada 1979. Tapi untuk kripto tak pernah lagi, sebab kripto masih lagi baru. So ini view dari segi long term lah. Dalam masa 1 tahun lebih daripada sekarang, kita akan lihat impact yang akan impact semua instrumen-instrumen lain. Korang kena ingat bila oil naik, dia efek semua life, kos hidup naik. And kenapa emas boleh jatuh banyak? Ialah emas pun perlukan supply chain. Dan supply chain naik sampai 400%, menyebabkan kos sangat-sangat jadi mahal, jadi demand jadi sangat-sangat rendah. Alright, jadi korang kena hati-hati, prepare korang punya investment siap-siap, dan ambil peluang ni untuk korang trading lah. So kalau untuk korang nak belajar ilmu trading, kau boleh dapatkan e-learning, ada 70% diskaun sempena hari raya ni. So klik link kat bio dan jumpa anda di sana.